awal-awal itu keluar berkenaan dengan masyarakat berbangsa Cina di Malaysia. Yang agak kritikal juga, mereka punya kadar kesuburan. Hanya beberapa minggu kalau tak saya selepas itu, baru-baru ni keluar pula berkenaan dengan negara secara keseluruhan. Jadi masalah kadar kesuburan ni bukan hanya masalah di Singapura, di Jepun sahaja, tapi kita pun dah mula menghadapi masalah ini. Saya sentuh perkara ini supaya mendekatkan lagi kefahaman, sebab sebahagian mungkin rasa itu funding genosid di Gaza, kan mungkin tak ada kena-mena dengan kita, tapi sebenarnya ini adalah satu communal suicide lagi. Betul. Dia bunuh diri beramai-ramai. Bila kita teruskan dengan sistem sebegini, kita tak nak lagi berkahwin, kita tak mampu lagi untuk beranak ramai. Akhirnya kita terpaksa membawa masuk pekerja-pekerja dari luar. Akhirnya kita kehilangan identiti dan sebagainya. Masalah ini sudah berlaku di negara jiran kita. Solusi mereka adalah membawa masuk lebih pekerja-pekerja dari luar. Tak lama lagi mungkin akan berlaku juga. Berlaku juga di sini. Dan mungkin kalau Haji boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan isu anak muda punya kehidupan, khususnya di Kuala Lumpur, di Selangor, sudah semakin serius sebenarnya. Betul. Dia bukan masalah-masalah picisan tapi dah kritikal. Kita ni masih orang kata apa, banyak bersabar lah. Kita sudah, akibat sistem kewangan ni, kita sudah lihat kematian. Di mana? Bangladesh, Jakarta. Bangladesh baru ni sehingga halau dia punya presiden. Kan? Sebabnya ada satu legasi di situ, pekerjaan dikhusus kepada keturunan pejuang merdeka di Bangladesh lah. Tapi mereka pun melalui sistem monetary yang sama dengan kita. Gaji kerja tak banyak, gaji tak banyak. Jadi orang ramai marah lah, hapuskanlah dia kata apa ni kuota yang disimpan untuk pejuang-pejuang merdeka, keturunan pejuang merdeka. Sampai satu pemberontakan berlaku di Bangladesh hingga ada kematian. Polis mereka bukan macam polis kita, tembak je. Dia punya presiden perempuan Zia, Presiden Zia tu Hasina. Syekh Hasina terpaksa lari luar negara. Saya tanya mereka, sahabat saya di sana, saya tanya, okey, Syekh Hasina ni dah tak ada dah? Dah selesai ke masalah awak ni? Tak selesai, because they did not address the real issue. Sama juga di Indonesia apa ni? Ikut tak? Di Parlimen Indonesia tu, okay, mereka ni dia suka ada joget-joget sikit lah. So lepas satu sidang ada joget-joget. Lepas tu ada influencer kata, tengoklah tu. Dia berjoget sebab dia dapat alarm perumahan baru. Itu je, influencer style. Satu Jakarta terbakar. Ada baca baru ni? Yang kena tembak, yang Grab driver tu pun kena tembak. Jadi inilah datang daripada kemarahan rakyat yang tidak faham masalah terhadap kerajaan yang tidak faham masalah. Sama juga yang berlaku di Bangladesh. Kemarahan rakyat meluap-luap, tidak faham hasilnya dari sistem monetary, dan kerajaan yang tidak erti untuk bagaimana menyelesainya. Inilah penipuan Yahudi yang terlalu halus. Bukan setakat di Malaysia, satu dunia tak faham. Walhal kalau kita faham, misalnya kalau kita faham, kita boleh ubah. Kita boleh ubah sedikit masa. Yang paling mudah, saya kagum dengan Ustaz. Dia tangkap maksud. Yang paling mudah, ubah nisbah tu. Bank negara keluar arahan besok, setiap bank di Malaysia ni ubah nisbah pembiayaan daripada 30 kepada sektor ekonomi tampak, 80 kepada sektor ekonomi sebenar. Terbalikkan 80 kepada sektor ekonomi tampak, 30 kepada sektor peribadi. Tak boleh ke? Mengapa begitu taat pada Yahudi di Basel dan di Federal Reserve? Tak boleh ke mereka fikir? I'm sorry Ustaz, this institution is an institution where everybody's ambition, they do not think about the policy that they are implementing. They think about being number one in that institution. Siapa nama belakang? Hafiz. Apa solusi Hafiz? Kerajaan tak faham, bank negara tak faham, rakyat tak faham. Apa solusi dia? Jadi maksud saya, tanggungjawab penting pada semua di sini dan semua sahabat kita di rumah tu. Ini perkara penting. It affects your life. It affects all the graduates, all the school leavers coming up. Saya dulu beli rumah USJ, tahu tak di mana USJ? 160,000. Tu. Gaji saya adalah sikit. Sekarang ni Almina, buka dia 20-70, tak ada besar sangat. Sekarang ni Almina, atas sikit Bukit Jelutong tu, 20-70, 850,000. Kemana anak muda nak hidup sekarang? Masihkah kita harus sanjung pendidikan barat? Tidak bolehkah pemimpin kita fikir
semula. Saya rasa ramai nak dengar berkenaan dengan isu perumahan ni, Cik. Kalau daripada cadangan MMJ ni, apa yang implementable in the short term ni untuk bantu mengurangkan paling tidak pun maybe 10% atau 20% of the house pricing, apa yang boleh dicadangkan? Baik. Cuba anda kupas hadis api, air dan padang ragut. Ya. Al-Muslimun syuraka fi thalatha. Orang Islam itu patut berkongsi pada 3 perkara. Air, api dan tanah ragut. Tanah ragut. Maksud dia ini boleh termasuk perumahan sekali lah. Maksud dia basic necessity lah, keperluan asas kehidupan. Mengapa tidak? Api ialah petroleum, gas semuanya. Air, tasik semua. Padang ragut mungkin balak. Mengapa tidak masukkan perumahan di dalam kategori ini? Inilah tanggungjawab anda untuk membawa perkara macam ni. Yang kedua, Ustaz. Yang ni, mengapa harga rumah tu cepat melambung? Saya tahulah, saya dulu kerja bank dan saya mengaku terus terang. Masa saya kerja bank, saya tak tahu bank cerita ni. The Confessions of an Ex. Cerita betul-betul. Tapi saya tahu, bank cukup suka industri perumahan. Mengapa? Dia ada 2 bisnes dia boleh buat untung. Yang pertama dia panggil bridging loan. Bridging loan ni lah pembiayaan kita kepada pembuat rumah. Dan kita ada end financing, ialah pembiayaan kepada pembeli rumah. Bank dengan developer ni memang cukup seronok lah. Dia Dua-dua belah. dua-dua belah. Dia main dua-dua belah. And then developer ni pula. Ni saya tidak tuduh lah, tapi cuba check ya. Kata satu developer dia ada taman A dan taman B. Taman A dah siap. Dia nak mula taman B pula. Jadi taman A ni purata harga rumah 360,000. Jadi dia nak tanya valuer bagaimana nak mula harga taman B. Apa dia buat? Apa kemungkinan dia buat? Penjualan terakhir taman A tu, dia jual kepada sahabat dia 460,000. Jual olok-olok lah. Bila valuer tu pergi ke land office nak cari harga terbaru taman A, dia tengok, 460,000. Maka bermulalah 460,000 di taman A, taman B. Taman C 700,000, taman D 800,000. Gitulah. Saya tak kata benda ni berlaku, tapi check lah. Cuba check. Harga terakhir sebelum satu taman baru dimula. Check harga terakhir. Penipuan ni banyak. Dan tapi jawapan yang saya suka ialah jawapan yang sebut di Ustaz tadi lah. Masuklah ke dalam ijtihad lah. Bukan berdosa pun. Ijtihad lah. Yalah, sebab ramai mereka guna alasan, ini radical solution. Ini adalah cadangan yang kita perlu buat rombakan secara besar-besaran. Dia gunakan itu sebagai alasan untuk tak buat apa. Padahal cadangan yang dibawa oleh Haji Zahid dan rakan-rakannya di dalam MMJ, short term solution, middle term solution, boleh dibawa ke parlimen dan implementable je. Apa Betul. rasa je yang menghalang kecuali apa yang di dalam minda dia? Ada tak akta-akta yang besar yang perlu diubah ke apa ke? Dia gini. Saya sebenarnya banyak sahabat dalam kerajaan tu, banyak sekolah NCKK kan, masih ada. Saya biasa hubung melalui kawan lah. Melalui kawan yang batchmate dengan Minister of Finance. Saya tak mau sebut nama lah. Tapi satu jawapan yang dia sebut tu menarik juga kepada saya lah. Dia kata, tell Brother Zaid, I am now the Minister of Finance. Ini beberapa tahun dulu lah. Okay. 6 months from now, I don't even know whether I am still the Minister of Finance. How do you expect me to implement a reform that's going to take 10, 15 years when I don't even know whether I am? Maksudnya, dia punya time frame tu very short, Ustaz. Jadi, yang boleh melakukan perubahan ni adalah satu pemimpin yang menjiwai perjuangan kita, memahami perjuangan kita, ataupun satu masa nanti ahli kita lah menjadi pemerintah. Sebab tu, yang saya bercerita ni bukan seronok-seronok ni. Walaupun Ustaz dah belanja saya kambing sedap tadi, tapi tanggungjawab ni tanggungjawab semua orang. Untuk bercerita, bercakap supaya satu umat faham. Bila umat faham, dia tak boleh ignore lah. Dia tak boleh tak nampak, dia akan nampak kita macam tu. Yeah? So the responsibility is with you to carry on the story. Ya, saya cukup menyokong lah isu ini. Sebenarnya yang seperti disebutkan tadi, dia ada masalah taklid buta yang sangat serius dalam masyarakat kita ni. Dalam bidang akidah ke, dalam bidang fiqah ke, bahkan dalam bidang ekonomi,
politik, kita belum ada lagi budaya betul ke ni? Kenapa apa yang dia cakap tu betul? Apa hujah dia? Apa asas pegangan dia? Betul tak? Dalam bidang akidah pun begitu kan? Dah ustaz aku cakap macam tu, betul lah. Dia tak minta dalil, dia tidak minta hujah. Bila belajar ekonomi pun, saya serulah kepada mereka-mereka yang berada di universiti di barat ke ataupun di timur, mana-mana lah. Islam mengajar kita, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan hujah kamu jika kamu benar. Jangan kata, oh hujah kami adalah John Maynard Keynes. Itu fallacy of appealing to authority. Itu tidak boleh menjadi hujah dalam perbincangan. Hujah dalam perbincangan adalah, ini adalah benar kerana A, B, C, D. Ini kesan dia kepada masyarakat. Ini statistiknya, ini datanya. Sebab dalam bidang agama pun kadang macam tu je. Betul. Oh dah imam ni cakap macam tu. Padahal pandangan tersebut kita lihat ada kesan yang berapa tak baik pada masyarakat. Mereka tak mau lihat kesan ni. Dia nak lihat kepada teori, tulisan di atas kertas sahaja. Jadi seruan saya ingin melaungkan seruan yang sama adalah kita kena berani untuk memeriksa. Bukan jadi bull in a China shop lah. Bangga semua benda. Tapi kita dengan berhemah, kita berbincang, kita berdebat kembali akan isu-isu fundamental di dalam ekonomi ini. Kalau saya boleh tanya Haji belajar di Exeter, dan kemudian Haji pergi ke IUM, belajar pula muamalat. Ya. Ramai orang kata bahawa muamalat ni adalah solusi kepada masalah kewangan dunia. Ya. Dari sisi mana tu Haji nampak? Apa aspek yang paling kuat dalam muamalat ni boleh membantu dunia, bukan saja Malaysia, negara-negara Islam, tapi dunia? Ya. Saya rasa kepakaran memahami muamalat ni tinggi di Malaysia. Cuma untuk melaksanakan sesuatu perkara, fahaman tu kena dua hala, tidak, kena ada dua siri. Yang pertama memahami muamalat, yang kedua memahami dunia. Haji nampak? Kalau kita faham muamalat, kita tak faham dunia, maksudnya money creation tadi, kita tak jumpa penyelesaian. Kalau kita faham money creation macam sahabat saya di IMMR, tapi tak faham muamalat, kita tak akan sampai penyelesaian. Ya. Of course kalaulah kita akui Madinah tu sebagai negara contoh di dalam sejarah Islam, kita harus pindahkan ekonomi Madinah kepada sekarang. Ekonomi Madinah berdasar kepada mudarabah dan musyarakah. Adalah sikit jual beli hutang, ada sikit. Tapi kebanyakannya ialah mudarabah musyarakah. Tetapi Yahudi, dia memang suka memburukkan satu perkara nama risiko. Oh, kita ada risk management. Dalam bank Islam ada risk management, dia faham. Risiko ni Dirty word je. buruk lagi pada the plague. Sebut risiko dia begitu. Mengapa? Sebab apabila kita takut pada risiko, kita tidak akan fikir langsung tentang equity. Tak akan fikir langsung tentang mudarabah, musyarakah. Kita akan hala kepada debt, hutang semata-mata. Jadi janganlah termakan penipuan Yahudi ini. Tak usahlah bangga jangan dengan risk management. Itu memang banyak terlibat buruk sangka pun ada. Cuma saya Ustaz, saya cuma nak ulangkan yang selalu kita dengar di dalam Al-Quran. Afala ta'qilun. Afala yatafakkarun. Afala tazakkarun. Afala tubsirun. Wa afala yatadabbarun. Di mana kita letak?